Hai, Assalamualaikum. Selamat petang guys. So ini dia Mercedes-Benz A35 4MATIC Sedan, okay? AMG. So kereta ni baru siap basuh dan kita tunggu customer sampai lah. Sementara customer sampai, kita buat video dulu. Yang mana nak cari Mercedes-Benz, kalau nak pakai AMG, korang boleh starting dengan A35. Okay, sebab apa? Sebab yang ni harga mampu milik. Dan yang paling best untuk kereta ni, dia full spec, fully loaded lah. Dia ada semua, okay? Ada semua lah, complete. Daripada dia punya bucket seat, tengok dia punya bahagian depan. Okay, memang lawa. Ada AMG caliper brake 4 port. Okay, lepas tu ini bahagian depan dia. Bahagian depan dia. Yang mana nak cari Mercedes-Benz A35, korang boleh contact Din. Okay, boleh buat appointment datang ke showroom. Kereta ni sangat lawa, grade 5A dan mileage dia sangat rendah. Okay, mileage dia baru 12,000 plus km sahaja. Dan selain daripada tu, kita ada juga model-model yang lain. Kalau korang nak cari AMG juga, kita ada CLA 45S, shooting brake dan juga wagon. Okay, kereta memang lawa dan dia datang dengan ductile. Belakang ni dia ada ductile. Dekat bahagian belakang ni dia ada ductile. Lepas tu kereta ni dia datang dengan AMG bucket seat. Atas ni ada sunroof. Dekat bahagian atas ada sunroof. Ini bahagian dalam dia, okay? Mileage dia 12,000 sahaja, 12,861 km. AMG multifunction steering. A35 pun dah pakai macam A45 punya. Dia ada manual setting, dynamic mode, semua ada. Lepas tu dia ada AMG dekat dia punya steering. Ni dia punya bucket seat. Okay, yang ni full spec, fully loaded. Full spec, fully loaded. Korang boleh tengok dari side atas dia. Kereta sangat lawa. Ni customer nak datang tengok sekejap lagi. Okay, 69600 cc dia. Full spec, fully loaded. Mana nak cari guys? Sangat lawa. Sebenarnya customer nak tengok kereta lain, tapi kereta ni yang sampai dulu. Jadi kita demo kereta yang mana adalah berkebetulan dengan hari cuti. So customer datang ke showroom. Okay, so customer datang ke KL. So dia nak singgah dekat showroom, nak tengok kereta ni. Hopefully customer setujulah untuk booking untuk next. Okay, kereta memang lawa. Assalamualaikum, bye bye.